Awak gelak bunyi macam Rita. Rita. Okey. Tak sorok lah duk gosip kan. Oh, Pio. Betul lah ni apa. Profesor Razak Muhyiddin. Dia syuting Sultan Mami Jarum. Tak ajak kita pun tu. Tak apalah kita sedar. Kita dah kertu. Dia tak ajak kita lah tu. Tak apa. Dia nak cerita Mami Jarum syuting kan. Dia tak tahu. Sebenarnya Mami Jarum ada gosip lagi hebat pada cerita Mami Jarum kat dalam ni tau. Betul. Ni kami nak sembang ni. Nak gosip pasal Mami Jarum. Gosip yang sebenar yang sudah lah sikit. Ni hamba kenal tak? Anak Pak Kasim. Anak Pak Kasim tu. Anak Pak Kasim yang atas ferry tu. Atas ferry baju merah. Batu Hai, oi mai hang ni anak Pak Kasim kan? Oh, saya kan? Amboi, gatai merelor ni. Pegang duduk dekat-dekat, tak perangan kecil. Kau buat apa-apa? Oh, tak buat apa. Aku tak nampak ke? Ingat mata aku buta ke? Ingat tak? Izzat anak Datuk Mira. Siapa? Alah yang kerja postman tu. Yang mana? Yang kerja postman tu. Oh, yang Makelik tu. Yang Makelik. Oh, yang Makelik. Melegam tu. Ingat. Langit tu memang tinggi sayup kat atas tu, Pak. Dan Encik balik ni pun bukanlah Encik nak pinjam duit. Niat Encik balik sebenarnya. Cik nak menikah. Nak menikah? Alhamdulillah. Elok sangatlah tu. Betul. Lala. Tahu tak? Dia. Anak Pak Kasim. Oh, Dengan anak Datuk Mira. Izzat. Lala. Mereka dua yang kahwin. Mereka dua yang kahwin. Mereka dua yang kahwin. Ni cerita betul. Betul. Ada cerita sensasi. Tak bohong. Cerita ni cerita betul. Bila? 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 Lama dah. 2013 aku tak salah lepas kahwin. Macam tu dah. Betul. Apa tak percaya? Apa tengok bukti ni? Loh. Kita lah. Okey. Untuk Mami Jarum yang tengah syuting baru ni, semoga Maju Jaya selamat syuting, semoga keluar nanti cerita tu sukses. Dan sekali lagi, tak panggil kami pun, mengajuklah. Bye.